Uncle, you happy ke dapat Sarah kali kedua? Maknya happy. Awak accept? Awak accept? Awak accept? Awak accept? Very happy. Thank you kerajaan bantu saya. Nasib baik kerajaan ada bantu. Kalau tidak, sungguh susah. Gembiralah, syukur, Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kat kita kan. Siapa yang memerlukan, bersyukurlah kan. Kalau orang dah bagi duit tu, gembiralah. Siapa nak bagi kita duit kan? Boleh beli barang macam yang nugget, semua boleh belilah. Sebelum ni dia bagi beli barang kering je kan. Saya beli barang-barang gunaan rumah lah. Sabun cuci baju, mop lantai, itu Maggi mee, shampoo. Makanan tin lah. Ringan lah sebab boleh cucu kan. Cucu tu kan kuat belanja. Boleh lah belanja-belanja dia beli-beli barang dia. Kadang beli tepung ke apa ke, gula ke. Thank you very much. Ini Prime Minister baik lah. Negara punya income dia belanja pada rakyat. Terima kasih banyak-banyak. Syukur Alhamdulillah apa yang diberi oleh Perdana Menteri kepada rakyat adalah rezeki untuk membeli barang keperluan. Ucapan terima kasih lah. Pasti bertambah makmur lagi negara kita ni. Tambahlah 100 lagi ke 200 lagi ke. Perdana Menteri Anwar, saya ucapkan terima kasih lah kan bagi Sarah ni pada kita semua. Kalau boleh ditambahkanlah lagi kan. Boleh kita beli kegunaan kita hari-harian untuk membeli barang makanan.